Tindakan korang ini bukan sahaja boleh menjejaskan imej dan nama mahasiswa itu sendiri, tapi juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Kes bakar potret karikatur wajah Perdana Menteri dekat Sabah. Cerita dia macam ni. Ada sekumpulan pelajar ataupun mahasiswa daripada Universiti Malaysia Sabah, UMS, menganjurkan satu perhimpunan aman yang disebut sebagai Gempur Rasuah 2.0. On paper, perhimpunan ini nampak cantik. Perhimpunan yang dinamakan sebagai perhimpunan aman dapat kebenaran daripada pihak berkuasa, ada tuntutan, bukannya perhimpunan kosong-kosong. Cantik, elok perancangan perhimpunan ini. Yang tak cantiknya ialah bila dalam perhimpunan ini, kumpulan mahasiswa ini dibuat satu gambar karikatur muka Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan satu tulisan Madani Pelindung Perasuah Sabah. Bila masa pula Madani ni jadi pelindung rasuah? Siapa perasuah yang dikatakan dilindungi oleh Madani tu? Kemudian, diorang ni pergi bakar pula gambar karikatur wajah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kita pelik, kenapa nak kena sampai bakar gambar muka orang? Muka pemimpin, muka Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula tu. Kau boleh tak setuju dengan Anwar Ibrahim, tak ada masalah. Ramai orang tak setuju dengan Anwar Ibrahim. No problem, bukan isunya. Tapi bukan dengan cara macam ini. Membakar potret gambar Perdana Menteri tidak menegakkan yang hak. Sebaliknya hanya menunjukkan kelemahan dan kecetekan pemikiran engkau sebagai seorang mahasiswa. Saya setuju anak muda lawan rasuah. Teruskan usaha yang murni dan baik tersebut. Tapi saya tak setuju budaya ekstremisme yang dibawa untuk justify sesuatu isu. Walaupun isu itu isu rasuah sekalipun. Bakar semangat rakyat untuk lawan rasuah, bukan bakar gambar ataupun karikatur pemimpin. Budaya ekstremisme bukan budaya dan juga adab orang Malaysia.